Tunku Abdul Rahman melakukan merdeka sebanyak 7 kali. Tapi, apakah yang beliau rasa waktu itu? Saya kat mana ni? Ini macam zaman dulu. Tapi, kenapa saya ada di sini? Inilah tanah air kita dahulu. Rakyatnya dijajah, dipaksa tunduk. Tetapi, di balik derita, lahir satu suara yang berani. Suara tu mula-mula cuma suara kecil dalam hati rakyat. Tapi makin lama, makin kuat, bergema jadi semangat perjuangan. Siapa Tuan? Saya tak kenal Tuan. Kenapa saya ada di sini? Anak muda, jangan takut. Saya Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan negara ini. Dulu, negara kita dijajah. Masa tu, rakyat susah. Hidup mereka sengsara. Suara orang kita tak didengar. Tapi Adam, saya percaya kalau ada keberanian dan perpaduan, kita boleh bebaskan tanah air ini. Tunku, jadi Tuanlah yang melawan kemerdekaan itu. Tapi, apakah makna kemerdekaan untuk kami sekarang? Anak-anak zaman ini? Ya, sayalah yang melaungkan Merdeka di Stadium Merdeka tahun 1957. Adam, laungan itu bukan sekadar suara. Ia adalah amanah untuk kamu semua, anak-anak generasi baru. Ingatlah Adam, kemerdekaan sebenar bukan hanya bebas daripada penjajah. Kemerdekaan sebenar ialah apabila kamu berilmu, berakhlak dan bersatu hati membina Malaysia. Selagi anak muda seperti kamu menjaga tanah ini, Malaysia akan terus merdeka. Merdeka! 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 Terima kasih Tunku. Walaupun cuma mimpi, saya berjanji saya akan jaga tanah air ini dengan sepenuh hati. 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Ingatlah semua, masa depan Malaysia ada di tangan kalian.